daripada ini. Mudah-mudahan kedatangan Ustaz ini dapat bermanfaat untuk kebaikan dan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, insya-Allah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz untuk memulakan kuliah. Falyatafadhal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan, pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata aluan yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Butuk, Kuala Berang, Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu semua. Syukur kita kepada Allah dengan limpah dan kurnia dan izinnya dapat kita menyambung lagi pengajian kitab 40 hadis penawar hati, dan insya-Allah pada malam ini kita bersambung hadis yang ke-29 yang keempat. Kita ulang balik hadis yang kita baca sebelum ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallam qala. Hadis daripada Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Guana badiru bil a'mali sab'ah." Hendaklah kamu segera belaka dengan amalan-amalan akan yang 7. Ini 7 perkara. Hal tantaziruna illa faqran munsiya. Tidak ada, dia kata, yang kamu tunggu melainkan kemiskinan yang melalaikan. Yang kedua, au ghinan mutghiya, ataupun kamu jadi kaya tapi kamu mutghiya, taghut, maksudnya melakukan kezaliman ataupun kesalahan. Au maradan mufsida. Yang ketiga yang kita akan jumpa ialah sakit yang merosakkan badan. Dan malam ini yang keempat, au haraman mufnida, atau usia tua yang menggagakkan percakapan. Baik, Nabi kata kita ni kena badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amal. Maksud bersegera ni bukan maknanya siapa dodang. Segera itu maknanya ialah lakukanlah amal. Makna jangan tidak ada amal. Itu maksud segera. Disebut dengan perkataan segera untuk menggalak dan mengingatkan kita. Asalnya i'malu saja, beramallah kamu. Tapi dalam hadis ni badiru maknanya segera. Macam dalam Quran juga lakukan amal soleh. Tapi setengah ayat dia kata fastabiqul khairat, daklah kamu belum berlumba pula. Maksudnya nak perderah supaya kita jadi ingatan. Lawang dia tidak beramal. Jadi beramal dengan tidak beramal tu saja. Jadi amal ni bahasa Arab, bahasa Melayu dia bekerja. Kerja noreh kan, bekerjalah untuk bekalan akhirat kamu. Itu makna beramal. Orang yang beramal, dia duduk beramal tu dalam rumah. Beramal mana? Bekerja untuk akhirat. Dia duduk buat benda, beramal ke mana? Duduk baca Quran, beramal tu. Dia duduk buat benda dalam rumah, duduk berzikir, beramal lah tu. Kerana kerja itu hal akhirat. Tapi kalau dia duduk buat benda, dia duduk buat kerih dalam rumah. Kering, dia buat cicing, beramal juga, tapi amalan dunia. Jadi maksud badiru, segera dengan beramal ni sebenarnya ialah beramal saja, bukan kerja tak tahu ke benda. Kerana banyak di sana nanti hadis-hadis yang melarang kita nak laju, segera, cepat sangat. Mana kalau nak buat amal pelan-pelan. Ada juga hadis lagu tu. Kerana apa? Kerana kalau gaduh-gaduh jadi tak betul. Ada hadis. Sebab tu setengah-setengah hadis kita kena gabung dengan hadis-hadis yang lain pula supaya dapat pemahaman yang betul.
Macam kalau orang mati, Nabi kata segera juga. Nampak? Asri'u bil janazah. Buat derah. Segeralah urus jenazah. Apa makna segera tu? Jangan awak lambat. Bukan segera tu berlari-lari. Jangan lambat. Baik. Yang keempat malam ni, au haraman mufnida, ataupun jadi tua yang menyebabkan kita cakap pun tak jadi betul dah. Bila cakap tak jadi betul, maka banyak masalah. Dah cakap tak betul dah, baru nak pergi belajar baca Quran. Amal juga orang. Nak pergi belajar baca Quran. Masa budak-budak, dia jumpa benda lain. Dia belajar ni masa tua pun boleh. 100 tahun pun orang belajar. Tak, sebenarnya tidak ada yang terlambat. Tapi nak khabar moleknya belajar masa budak-budak. Bukan dia kata dah tua dah tak payah belajar dah. Bukan. Dah tua baru nak belajar, lambat serba-serbi. Benda jauh tak boleh pergi, hujang tak boleh kena, panas tak tahan. Nak tunggu lama tak boleh. Akhirnya tak boleh pergi. Kenapa? Kerana tua. Jadi belajarlah masa budak. Sebab tu sekolah rendah dia ambil sekolah tadika budak-budak. Garam tadika ambil umur 80. Dia ambil budak-budak. Kalau tahfiz dia ambil budak umur 8 tahun 10 tahun. Dah ambil umur 80. Ada tahfiz 80. Tak ada. Dah kalau ambil tahfiz umur 80 tak boleh? Boleh juga. Dah, tapi semuka surat tu 6 tahun. Budak tahfiz ni derah boleh 30 juzuk 3 tahun selesai dah. 3 tahun saja, setahun 10 juzuk. Sebab apa? Sebab memori dia besar. Faham tak lagi? Orang tua ni memori, tahu memori. Pengisian kosong dalam tu banyak barang. Jadi kalau kita masuk pendrive kita, banyak barang dah duduk cocok dah bertahun-tahun dah. Jadi ruang tu makin sikit. Begitulah dengan budak-budak. Tak banyak lagi benda dalam memori, dalam ingatan dia. Bila dia belajar, benda-benda tu mudah lekat. Yang dikatakan al-ilmu fi sigar kanaqti fil hajar. Belajar ilmu pada masa kanak-kanak seperti kita pahat besi di atas batu. Kalau kita pergi sekayu, kita pergi berukir-ukir kat air terjun, kita pun ambil kapur, kita tulis. Mamak ada di sini. Contohnya 2 hari lah bahan di air. Itulah ilmu orang tua. Kena oleh dah dalam 2 hari. Hangguk wallahu alam, habis licin habis. Tak ingat tu. Tak dalam tidur, tak dalam bahan nasi minyak lepas mengajar. Tak ingat dah. Tapi kalau budak-budak kan naqti fil hajar. Budak-budak ngaji ni, anak kita umur 6 tahun 7 tahun, kalau kita beri dia ilmu seperti kita pahat nama kita di atas batu. Ping 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 ping, berubang batu, lekat nama kita. Mamak kita tulis 1000 tahun lekat. Betul tak? Itu maksudnya. Payah faham. Dah tua payah faham. Lambat. Dia kita ni bila mula-mula sekali molek, kau lama kau tak molek. Dia gitu je. Mula-mula sekali molek, kau lama kau tak molek. Mana masa mula-mula kita ni nama benda. Kita ni ada kala nama bayi, ada nama budak-budak, kanak-kanak, lepas tu nama budak-budak, lepas tu nama remaja, lepas tu nama dewasa, lepas tu nama orang tua. Lepas tu tua baka, tua ngatuk, tua nak apa, tua dah sudah berdiri. Banyak jenis dah. Kita mula-mula hak mana? Kita mula-mula zaman dia. Remaja dulu ke bayi dulu? Hak paling molek bayi. Pasal dia mula-mula. Faham lagi? Molek sekali. Molek sekali bayi. Tak kira anak orang kafir ke anak beriman, molek sekali bayi. Lepas tu tengok bayi perempuan. Cukup kepala watak ramai tak? Bayi perempuan cukup kepala watak ramai tak? Mak dia ada rambut tu. Kenapa? Kerana dia alam mula-mula ditepuh dia ni, dia molek sekali. Anak kita umur 3 hari ada gigi tak? Tak ada macam mana?
Tok dia ada gigi uduh. Terus orang kata tak ada gigi. Nah. Anak kita umur sebulan nangis comel. Comel, mak dia suka uduh. Tak rasa nangis kau uduh. Nah, itulah hakikat kejadian manusia. Nah, kau lama kau rogok, kau lama kau rogok, kau lama kau berat nanang, kau lama. Sedap belajar mana? Umur 7 tahun. Waktu 7 tahun mula kita suruh sembahyang. Muru auladakum bisalah wa hum abna'us sab'. Naklah kamu mula menyuruh anakmu salat bila mereka genap umur 7 tahun. Dan kalau kita suruh awal pada tu harus tidak salah. Faham lagi? Umur 7 kita start kata, mula sekarang adik sembahyanglah, sembahyang subuh, zuhur, asar, garis isya. Dia tak sembahyang, tidak berdosa. Kenapa? Bukan wajib sembahyang. Dah wajib apa? Wajib suruh. Kena faham. Muru auladakum bisalah. Kamu semua suruh. Mu semua hendaklah kamu suruh. Muru tu kalau kita ngaji nahu dipanggil PN tu PN amar. Daripada muru. Faham lagi? Al aslu fil amri yufidul wujuba. Setiap PN amar yang datang dalam Quran dan hadis asalnya membawa warna wajib dulu. Dari muru di situ wajib mu suruh anak mu sembahyang. Bukan anak mu wajib sembahyang, mu suruh tu wajib. Faham lagi ya? Bila wajib? Wahum abna'us sab'in. Bila mereka anak-anak yang berumur 7 tahun. Jadi ramai orang salah faham. Dia ingat anak tu wajib sembahyang. Tak. Kita wajib suruh. Dah suruh tu suruh mana suruh sembahyang betul? Tak suruh saja. Dah suruh saja buat apa? Supaya dia dengar. Perintah sembahyang tu ada dalam kehidupan dia. Supaya dia latih dengar. Ayah dia sebut, mak dia sebut, abang dia blok sebut, esok ayah dia blok WhatsApp, lusa mak dia blok SMS. Ada sama suruh sembahyang. Jadi kebiasaan suruh dia sembahyang tu sudah jadi biasa dalam hidup dia. Bila dia sudah balik, benda itu tidak pelik lagi dalam hidup dia. Faham? Sebab apa? Sebab kita dah latih daripada umur 7, umur 19 pun suruh. Itu buat balik ayah capok duduk tak dalam lambu ayah. Umur 23 baru nak suruh pakai tudung. Umur 26 baru nak suruh puasa dah. Semua umur 7. Ulama qiyah dengan solat, puasa, tutup aurat, semua benda-benda wajib yang lain. Dia wajib tak? Dia tak wajib. Wajib suruh sebagai tarbiyah, sebagai latihan. Kenapa? Budak-budak bila kita ajar tunjuk khabar sama, dia jadi ingat. Faham lagi? Waktu kalau dia tengok sama geng tu boleh tahu habis. Tok dia nak buka telefon tak kerti. Dia cerdik budak-budak ni. Dia pun pergi semayang adik. Dia pun masuk dalam bilik dah mayang tidur. Kita pun alhamdulillah mayang tu. Tak apa dah, dah wajib pergi itar, pergi cokel papan latar, pergi ngendak dah wajib. Khabar atau winding dah wajib. Faham lagi? Bukan dia wajib sembahyang pun. Wajib dengar perkataan sembahyang, solat, zuhur dah, garik dah, bangun subuh. Biar dia dengar. Jadi dia dengan balik ketika umur 7, biasanya balik umur 14 atau umur 15, 5-6 tahun lagi baru wajib. Jadi 5-6 tahun tu kita duduk suruh, biasa dah hidup dengar benda tu. 5 tahun dah suruh. Datang balik umur 11, kita suruh umur 7, 4 tahun dah duduk dengar sembahyang lah. Jadi biasa dah, tak pelik dah, dan dia tidak melawan. Yang menggagapkan percakapan. Kenapa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Maka kalau kita tak pandai nak sebut, jadi tak betul. Nak mudah sebut dengan belajar yang mudah dapat ketika usia muda. 72 daftar belajar pada ain baru nak baca Quran. Dak dah siapa huruf jim apa meninggal dunia dah puasa. Baru huruf dah. Jim dah belajar. Pada apa dah lewat. Sebab saat ni lah
kadang-kadang kita lara nak carinya ke harta, miskin cara miskin, kaya cara kaya. Tahu tak? Semua nak kerja cari piti. Darat pun cari piti, hulu pun cari piti, bandar pun cari piti, orang patah pun jember cari piti belaka. Dah sejak buku dalam kain putih jadi celak nesang. Gali lubang kambuh. Faham? Batu buruk pun kambuh, butuk pun kambuh juga. Rembah pada bawah tu ke semua berembah habis. Faham? Yang kelima, au mautan mujhiza, ataupun yang kita tunggu kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu semua, orang Kuala Berang, orang Wakatape, orang Duyamah, orang Duya Burung, faham? Orang Pulau Kambing, Kuala Ibar, marah habis kena lala dengan benda at-takasur, nak cari banyak piti, faham? Tu nak beli Myvi, tu nak beli Exia, tu nak buat nikah, tu nak buat rumah, tu nak buat kebun. Sampai bila duk lala tu? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Dia masuk dalam kubur nak lagi tak? Tambuh lah. Daripada 500 molek ada 800 baru sedap. Kalau boleh 800 molek 1000 baru kemah. Kalau 1000 dah rak, kalau boleh 1500 baru sedap. 1500 dah cukup, kalau boleh 2000 baru cukup. 2000 dah cukup lagi, 3000 baru mantap. Kokang. Boh dalam kubur. Mati dah. Mati dah waktu malam aku 10.30 dah boleh habis tengok Gusti, mati dulu. Faham lagi? Ada semayang, alhamdulillah. Tak ada semayang, balik awal. Ada bayar zakat, alhamdulillah. Tak ada bayar zakat, balik awal. Ada tutup Arab, apa? Tak tutup Arab, balik awal. Gitu. Dalam tu, ya kira anak sultan kata. Dalam dunia kata anak raja. Jauh. Anak menteri tak kena lah. Kena kita lah. Anak orang kita, anak orang main sawit, anak orang cari botang dalam hutang, tu baru kena berigat. Orang besar tak kena. Pasal ayah dia pakak besar, betul tak? Dalam tu kena. Raja kena. Marah buka, raja dah boleh jawab. Tokak muka nakir atas kepala, letak atas kepala dengan hayunan yang sangat kuat. Nabi kata kalau andainya dipukulkan gunung, maka pecah gunung. Yang tukang pukul muka dan nakir, kekuatannya kekuatan gunung ganang. Tak usah muka nakir lah. Mau cari cucu muka gigi hok cek kali, hok umur 6 tahun. Cucu acu ambil cukur dapur, wa amda okey, acu katok tak okey habis reng. Jangan muka nakir cucu hok umur 6 tahun. Jangan umur 6 lah, hok umur 6 tahun. Cucu pun benyung mata kepala toki. Kalau tidak ICU, tahlil. Kau anda nak buat 3 malam, boleh 7 malam. Tak ada wajib apa pun. Faham lagi? Tahu tak? Tu baru cucu mu ayung atas kepala toki. Bayangkan kalau dalam kubur kat lagi. Tak? Dan nak jawab kau ni, raja kena katok, pemasuri agung kena katok. Kalau tidak, dapat menjawab. Itu jelas dalam hadis-hadis sahih. Menteri kena katok, Perdana Menteri kena katok. Siapa tak ada perlu dikaya miskin, kena katok belaka kalau tidak dapat menjawab. Tuftanul mu'min fi kuburihim sab'a layal, difitnahkan orang beriman di dalam kubur mereka itu 7 malam. Lepas tu diluaskan akan kuburnya sejauh mata memandang. Bagi mereka yang berkata guana, huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinat amanna bihi wa saddaqna bih. Dia adalah Nabi Muhammad. Dia datang kepada kami membawa berita yang benar daripada Tuhannya. Kami telah beriman dengannya. Kami benarkan kerasulannya. Diluaskan kubur sejauh mata memandang. Orang yang ikut agama, bukan orang piti banyak.
Jadi kalau kita tunggu mati yang melenyapkan segala sesuatu habis. Hak ada, hak tak ada, hak dekat, hak jauh hilang habis. Mati ni apa? Mati ni tidak hidup. Kalau mati dia tidak hidup. Adamul hayah liman kana hayya. Itu takrif mati. Ketiadaan hidup bagi orang yang sebelumnya itu masih hidup. Tu rahsia mati. Nah, tak ada dah kehidupan. Sebab tu benda yang mati tidak akan mati. Tok nenek kita mati dah. Mati dah. Mereka tidak akan mati. Sebab apa? Sudah mati. Mereka akan apa? Mereka akan hidup pula. Nah, asal kita ni sama belaka, mati belaka. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Kenapa kamu derhaka kepada Allah sedangkan kamu dulu semua sekali mati tidak hidup? Fa ahyakum. Kemudian Allah hidupkan kamu. Ikut giliran. Ada orang hidup zaman Nabi Adam, ada orang hidup zaman Nabi Lut, zaman Nabi Musa, zaman Nabi kita, zaman kita sekarang. Ikut zaman masing-masing. Faham lagi? Jadi sekarang orang yang telah mati tidak lagi akan mati. Sebab apa? Sebab selepas fa'ahyakum kita hidup, selepas hidup ni yumitukum, Allah akan matikan pula. Cuma yuhyikum, lepas pada mati hidup tu ngelah dak mati dah. Abadi, kekal abadi hidup dalam syurga atau neraka. Cuma beza, dalam syurga hidupnya semua hak kita nak, dalam neraka semua hak kita benci. Kehidupan dalam dunia, apa yang kita suka, apa yang kita tak suka, ada belaka rakung. Sebab tu dalam dunia kadang-kadang kita hidup, kita rasa hak ahli syurga, kadang-kadang hak ahli neraka. Apa dia? Kalau dalam syurga semuanya senang, semuanya kaya, semuanya ketawa, semua gembira, semuanya bersukaria, semuanya sedap, semuanya manis, semuanya molek, semuanya comel, semuanya cantik. Dalam syurga. Dalam neraka semuanya uduh, semuanya sakit, semuanya sakit, menangis, semuanya sedih, semuanya takut. Hak uduh-uduh belaka. Dalam dunia dua awak giliran. Dulu kita senang, sekarang kita susah. Mungkin esok senang pula. Dulu kita gembira, sekarang kita menangis. Nolak esok gembira lagi. Kemarin kita menangis, hari ni kita suka. Kemarin kita suka, hari ni menangis. Dulu kita sesak, dia ni senang dah. Dulu kita senang, dia ni sesak dah. Berpusing-pusing. Akhirat tak ada gitu. Allah separate, Allah bagi dua. Semua yang molek dalam syurga, semua yang tak molek dalam neraka. Faham lagi? Sebab tu dalam neraka tak ada orang comel. Satu orang comel. Tidak ada orang ketawa dalam neraka. Tidak ada orang bergembira. Yang ada dalam syurga semua orang comel. Tak ada orang uduh. Tak ada orang cacat. Tak ada orang OKU. Tak ada orang dok sempurna. Kerana apa? Kerana Allah sempurnakan bila masuk dalam syurga. Dan Allah kurangkan apabila masuk dalam neraka. Hak muda jadi tua, hak molek jadi huduh, hak comel jadi huduh, hak sehat jadi sakit, hak gembira menjadi menangis belaka. Tak? Dan rumah kita tinggal ke tak? Rumah kita tak tinggal. Baju kita tak tinggal, kita bawa kalau kita mati. Harta kita, kalau hartamu membawa. Dan orang kata tinggal harta orang. Gua ni tak faham. Dah kalau rumah kita tinggal ke tak? Kalau rumah orang tinggal, kalau rumahmu tak tinggal. Gua ni gitu. Gini nak cerita. Dalam dunia ni, kalau kita ambil harta tu, hak kita pun sedekah ke orang. Itulah harta kita. Maka harta kita tu kita tak akan tinggal. Dia bersama kita sampai hari kiamat bila-bila. Kita ada beli rumah sutik, kita pun buat jadi madrasah, buat jadi surau, buat jadi tempat anak yatim dan sebagainya. Kita sedekah atas nama sedekah, atas nama infak harta kita. Maka itulah Nabi kata hartamu. Bila hartamu mati, dia kekal bersamamu. Dak mana kita tinggal? Hak kita pakai di dalam dunia, dakwi ke orang. Kita buat rumah mahal-mahal, kita duduk
harta tu kita tinggal. Kita beli baju banyak mana pun, kita pakai tubuh kita bukan sedekah ke orang, hak tu kita tinggal. Kita makan lazat-lazat, minum sedap-sedap masuk dalam perut kita, ya, semua jatuh dalam perut kita belaka untuk seronok kita, tak jadi harta kita, jadi benda yang ditinggalkan. Tapi kalau kita ada duit, kita jamu orang makan apa semua, hak tu ikut kita mati sampai hari kiamat. Dalil Nabi kata, ma akaltum faqad ablaitum wa ma labistum faqad afnaitum. Apa yang kamu makan jadi tahi, apa yang kamu pakai menjadi kain buruk, mana tinggal dah, tak berguna. Tapi ma sadaqtum faqad abqaitum. Apa yang kamu beri ke orang jadi harta kamu kekal abadi. Faham lagi? Jadi kalau sudah jadi harta kita, maka bawa sampai ke akhirat, kita tidak tinggal. Jadi nampaknya sekarang hak banyaknya hak kita tinggal. Betul tak? Kerana apa? Kerana kita buat rumah untuk kita duduk. Kita beli kereta, kita sendiri naik. Kita beli motor, kita saja yang naik. Tidak dapat jadi akhirat. Baca kalau kita senang, kita ada motor 3 buah, kereta 4 buah. Anak saudara kita seorang hak duduk nu belukar bukit nu susah sangat. Apa salah kita ambil PT 2,000 ya, beli motosikal Kedah, beri dia. Jadi harta kita sampai akhirat. Faham lagi? Dah kita 30,000 PT dalam bank. Sayang pun nak beli 2,000. Anak saudara kau sesak basak terai. Hak duduk apa ni tengah jaya, faham? Dengar khabar miskin sangat. Tak, kita 40-60,000 PT dalam bank. Ambil 2,000, beli motor SYN dah bukan suruh buat suku. Betul tak? Ada tak 2,000 lebih? Tengok dah baru ni dalam internet ada 2,300. Betul tak? Josikal baru ada tak? Dah beli, panggil nak dari tengah, mari ni tukar nama namamu, aku hadiah kamu. Tu cara dia nak jadi orang yang ada harta di akhirat. Kita 3 kali dah pergi Makkah, haji 2 kali, umrah 2 kali, dah pergi dah apa? Ada pot dari aku basak terai tu, duduk di basung, miskin apa kedana. Hak dia aku data PT aku 10,000 biar dia pergi umrah pula. Pahala dia tinggi pada gunung ni. Tu baru orang bijak. Tahu tak? Itu cara dia. Ni pah dia, dia sekor. Nampak? Siapa driver kapal terbang apa kenal? Gi pula cik. Driver lugar tengok muka cik tu. Natang ni sokmo. Nampak tak? Tak ada orang lain. Kita pergi sekali. Lepas tu anak saudara kita, lepas tu kakak kita yang miskin, kaya dia pergi sendiri. Hak tak boleh tengok tanah Mekah. Kita boleh harta, dia boleh tengok Mekah, tengok Kaabah dengan harta kita. Caranya orang senang akhirat. Tahu tak? Kalau kita miskin lain. Nak motosikal buruk pun ni, kita kereta 3 utik. Mywi, Axia, Wajah. 3 utik kereta. Dan kapok dara tu jalan kaki, duduk Bukit Wading. Tahu tak? Miskin ni. Apa salah beli motosikal 2,000? Atau rumah dia. Cara dia nak jadi orang senang akhirat. Faham? Miskin cepat kaya, tidak akan miskin selama-lamanya dan tidak akan rugi meniaga lagu tu. Tijaratan, Tuhan kata, lan tabur. Bisnes ini tidak akan rugi dulu kini selamanya. Bak boleh mati habis. Bini kita orang ambil tak kalau mati? Ambil. Dia paling lama dia nangis 3 hari rekod dunia. Tidak ada seorang isteri yang nangis 4 hari ada. Paling lama 5 hari. 3 hari je. Tu bini kita sayang sangat. Betul tak? Sayang sangat kita bini kita. Kalau nak beli belaka. Dia kata beli. Dia kata tak. Taat sungguh kita. Betul tak? 3 hari je. Anak kita, hak kita sayang kali, sekian hari je nangis. Mana? Masa tanang tu. Masa orang duduk tanang ayah tu, kubur kalau berang, faham? Anak kita duduk jauh sikit. Rata sipang ayah anak dia. Betul tak? Malam sekarang pukul 10 Terengganu lawan JDT, anak dia nangis, go! Tepik go. Padahal pukul 11 tadi nangis kubur butuh. Tak sipang ayah. Pukul 10 malam sekarang dak dalam 24 jam tepik bola go. Betul tak? Tu hakikat dunia.
Hati-hati kita, hati-hati. Bini kita 3 hari. 3 hari tu pun hak pegang rekod. Hak biasa-biasa ni 2 minit nangis. Faham tak? 2 minit. Orang tukang mandi siapa tu dia tak nangis habis. Tukang mandi baru siapa oleh masuklah. Kita nak buat baik kejap dah. Dan kita ambil beseng-beseng berapa putih cukup beseng. Nak mandi. Tadi nangis lagi kejap. 2 minit nangis. Tak hak cuma. Hak 3 hari tu hak kelas bukan kaleng-kaleng. Hak kelas rekod dunia 3 hari saja. Tak pakai rawal lagi. Kita kok bodoh-bodoh ke diri dah. Beli ke kereta wayar bulan 490. Nak 20 tahun kerja wak rumah. Nak cari tu, nak pitih nak boleh ke wak rumah tu 300-400 ribu tu. Nak masuk lautan, masuk dalam laut. Nak nogeh. Nak pukul apa pagi gelak-gelak dak tengok dak tubik tari tu turun dah. Rimah tengah tidur tu jirik tak muka rimah. Rimah tu menatang dak tengok orang. Nogeh nak boleh banyak kau duk keruk tu duk gerak dak nampak. Nak cari ke pitih. Bila kita mati bahang siapa dia bahang banyak kali. Tu kopek. Bahang lagi. Wak balik laki baru pula. Bahang kereta kita, wak naik tak rumah kita, tidur tak kati kita. Cakap sungguh. Waktu aku tak percaya ke puang. Orang lelaki bagus. Mati pun dia tak nikah lagi. Tu hebat. Setia tak orang lelaki. Dia tanya dah. Mu kalau bini mu mati mu nikah tak? Apa? Takut lah. Takut dia mati dah. Tak kira. Kalau kita mati, kalau dia mati dah pun kita nikah, dia jadi last week. Bangun cekak aku. Pagi tu semua takut. Hilang segala-gala amal bersama-sama kita. Aqillah ibni Adam salas. Nabi kata, yang berkawan dengan manusia 3 perkara. Maluhu wa ahluhu wa amaluh. 1, harta. 2, anak beranak. 3, amalan. Fa amma maluhu yashabuhu ila qabdi ruhi. Adapun harta berkawan dengan kita siapa mati je. Bila sudah mati, bye bye. Kereta kita tak mau kawan dah, kita mati. Tanah kita tak kawan dah, rumah pun tak kawan. Kereta pun tak pergi pas kubur, gobok-gobok kita tak pergi pas kubur. Betul tak? Wa amma ahluhu yashabuhu ila qabri. Adapun anak beranak pergi juga sampai ke kubur saja. Faham? Tu kan bukan semua anak. Ada seorang 2 tak boleh balik, ada exam, tak boleh cuti dan sebagainya. Telefon je, ambil aku atau piti Pak Tu yang membuat tahlil. Dia tak balik. Kita macam nak mampu bela ke dia. Betul tak? Harta tak pergi kubur, takat mati saja. Anak beranak atau sampai kubur je. Wa amma amaluhu yashabuhu hatta yub'asa yaumal qiyamah au kama qala. Adapun amalan kita akan turut kita sampai kita bangun daripada mahsyar, ikut juga. Maka hak mana molek kita bersahabat amalan kita. Betul tak? Tu je. Awid dajjala fasyarun ghaibin yuntazar. Ataupun datangnya Dajjal, maka ia adalah sejahat-jahat makhluk gaib yang dinantikan. Dajjal ni makhluk Allah yang menyesatkan manusia. Nak kenal Dajjal, kenal para nabi, para rasul. Tugas dia itu adalah takhalluf, bersaraham. Kalau tugas para nabi, para rasul ialah membawa manusia kepada hidayah, maka Dajjal membawa manusia kepada kesesatan. Itu je lah. Apa tugas Nabi? Iaitu memberi hidayah kepada manusia untuk ikut jalan yang benar. Apa tugas Dajjal? Menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Jadi Dajjal dengan Iblis lebih kurang. Cuma Iblis ni jenis keluar daripada api, Dajjal ni daripada jenis anak Adam. Kata pendapat sebahagian ulama. Okey? Nama dia apa? Namanya Dajjal Al-Masih. Dan ni ada tak lagi? Ada dah. Tubik tak lagi? Tak tubik lagi. Biapa tak tubik? Dia ada giliran dia. Macam orang buat satu-satu program, festival. Bukan keluar sekaligus.
Dah guna tak ada lagi penceramah. Malah sekarang pukul 8 malam. Dah ni buat benda lain dulu, orang lain dulu tubik. Masa dah apa? Dia ada tentatif. Faham lagi? Dah tubik lagi menyesatkan. Sesat ke mana? Mengkafirkan orang beriman. Hal sesat dah, follow dia. Sebab tu rentetan cerita ni panjang. Dalam hadis ada sebut kedah jadual dia. Sebelum terbit Dajjal, berlakunya turun Nabi Isa daripada langit. Sebelum turun Nabi Isa daripada langit, berlakunya terbit Imam Mahdi dulu. Lagi tak terbit Imam Mahdi, Nabi Isa pun tak serangang. Ni Nabi cerita, ni alam gaib, benda gaib. Benda gaib ni benda yang terhenti atas nah. Tak boleh beri pandangan, tak boleh. Mesti ada dalil yang jelas qat'i. Kena ada Quran hadis sebut. Faham lagi? Okey? Kita tak boleh beri pandangan. Nampak? Maka hadis-hadis sahih Imam Mahdi terbit dulu. Bila Imam Mahdi terbit, dikala hujung-hujung fitnah dunia bermaharajalela. Kita sekarang sedang berada di tengah zaman fitnah. Ujung zaman kita ni terbit Imam Mahdi. Zaman kita ni zaman mana? Zaman penuh penipuan, penuh lebong. Faham lagi? Penuh ngecek, penuh palsu dan sebagainya. Dah. Orang yang cakap benar, orang kata pelawak. Orang bapak pelawak, orang pakai ikut ramai-ramai. Ni zaman kita. Nabi kata, sayakunu 'alan nas sanawatun qadda'at. Akan berlaku atas manusia zaman yang penuh kacau bilau. Lagu mana kacau bilau tu? Yukazzabu fiha as-sadiq. Orang yang benar, orang kata pelawak. Tok guru pelawak, ulama pelawak, ustaz tak boleh pakai. Wa yusaddaqu fihi al-kadhib, dan pembohong pada zaman itu orang kata betul. Padahal bohong. Padahal RM2.6. Siapa kuatnya bohong tak dah cakap tu kau tahu dah. Kalau dia cakap lagi pelawak. Nampak? Allahu Rabbi. Tapi dimuliakan orang. Diangkat oleh manusia. Dipuja, dipuji. Disebut baik. Tahu tak? Kenapa? Kerana betul ni zaman. Macam anak-anak kita. Kalau mak ayah dia siang malam macam nak mapuh bela ke dia, cakap dia tidak boleh pakai. Hak boleh pakai kawang dia. Betul tak? Ke tak betul? Kawang dia betul. Bingung mak ayah dia. Aku bela mu jemur baru bapa kawang. Tak boleh mak dah kawang kita kata gitu. Tak boleh pakai. Betul tak? Jadi itu contoh. Dan ni berlaku sungguh. Bapak pelawak. Kau banyak pelawak, kau banyak speaker atas meja. 40 mikrofon, capor macam beruh basuh, macam spam basuh, hak penuh, hak biru, hak hijau penuh ni. Nampak? Depan. Nak pelawak. Dah. Bukan seorang dua dalam dunia hak jenis pelawak. Betul tak? Tengok dia kata buat kejahatan senjata. Orang pun amal damai apa semua, nak buat rumah, nak buat tu, nak buat paik, nak buat peki rumah. Pong dia tembak pula. Boleh pakai tak? Tak boleh pakai bapak pelawak. Maka jangan percaya. Yang jadi bodoh kita ni kita pergi percaya. Tahu dah pelawak percaya juga. Akak juga. Yo bapak pelawak besar kali tu. Orang rambut macam bulu nyapu Amerika. Nampak tak? Dia memberi bekalan duit dan sebagainya senjata untuk bunuh umat Islam. Dia yang beri, dia yang arahkan. Dan pernah diberitahu pada kanak-kanak ramai terbunuh dalam serangan kat atas hospital, dia kata good job, terbaik. Tak. Tapi baru ni dia kena marah parak dalam kereta. Itu kata bila manusia turun pada darjat binatang, benda-benda bodoh yang percaya berlaku. Kenapa? Kerana akal sudah tak ada. Betul tak? Dajjal tak terbit lagi. Sekarang siapa dia? Sekarang tentera Dajjal. Mana? Ya'muru nabil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ajak manusia buat benda rosak dan larang manusia buat benda baik. Daripada 14 negeri boleh mengajar,
Lain ni tinggal 3 negeri boleh mengajar. Haram ambil dah. Mana dah. Ya haram kan menyampaikan kuliah agama. Mana kalau kuliah juga berdosa. Nah, dah boleh benda. Boleh zina, boleh minum arak, boleh berjudi. Ngajar agama haram. Tak boleh. Itu akhir zaman. Betul tak? Banyak berlaku sekarang. Itu Dajjal punya tentera tu. Tak kira mu menteri ke siapa ke raja apa, kalau menyuruh perkara-perkara jahat, membenarkan perkara-perkara yang haram, mengharam, menyekat, memayahkan perkara-perkara benar, tanda kamu adalah tentera Dajjal. Dia gitu. Dan kita ni dak tok guru tu baik, baru anak murid Dajjal kita ikut dah. Betul tak? Dah kalau tu baik tok guru lagi, syurga di tangan kiri, neraka di tangan kanan. Ngaruh air dalam laut sekat tinggi. Mak kita hak mati dah, dia buat hidup mula bangun daripada kubur, mak kita kata ikut hak ni lah, hak ni hak betul. Mu nak kata mana lagi? Padahal hak dia bangun tu bukan mak kita, rupa saja. Allah beri kekuasaan kepada dia. Faham lagi? Nah, dalam ni bapak belebong pun kita ikut dah. Bapak maksiat kita turut dah. Dah ahli pasek, penuh sahan judi, penuh dalam harta dia, pernah terlibat dengan penuh sahan judi, sahan ekor, sahan apa benda, sahan arak. Jumpa tiung tangan. Baik mu tiung tangan tai lembu. Faham? Kan kata ulama, jangan tiung tangan orang pasek, jangan tiung tangan orang zalim. Yang boleh tiung tangan ibu bapa kita, tangan orang soleh boleh tiung. Di tangan orang yang memusuhi Allah, orang yang bersama dengan kafir harbi nak merosakkan umat Islam. Nah, ini Dajjal belaka ni. Siapa ikut Dajjal, dengan dia jadi Dajjal. Atau tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Kenapa dia panggil hari kiamat? Daripada perkataan qiyam, bahasa Arab, mana berdiri. Apa makna berdiri? Bangun daripada kubur masing-masing. Kita ni sekarang duduk alam yang ketiga daripada 5 alam. Kita ada 2 lagi alam. Dulu alam pertama alam roh, alam kedua alam kandungan, alam ketiga sekarang alam dunia, alam keempat alam barzakh, alam kelima alam akhirat atau hari kiamat. Kenapa dipanggil hari kiamat? Hari itu qiyam. Nah, qaman nas, bangunlah manusia. Faham? Masdar dia qiyamatun. Bangun. Dan sekarang belum. Sekarang alam dunia. Alam dunia, alam yang keempat barzakhun. Alam barzakh. Faham? Alam dunia, alam akhir. 2 saja alam umur bertambah, iaitu alam kandungan dan alam dunia. Alam roh umur tidak tambah, alam barzakh umur tidak tambah, alam akhirat umur tidak tambah tapi bertukar. Alam roh kita ada orang alam roh 100,000 tahun baru lahir. Faham? Ada orang dalam alam roh saja 1000 tahun baru lahir dalam perut mak. Faham lagi? Tidak tambah umur. Tapi masuk dalam perut mak, umur bertambah. Daripada umur seminggu jadi 40 hari, 40 hari menjadi 80, 80 jadi 4 bulan, 4 bulan ditiupkan roh, dari 4 bulan jadi 6 bulan, ada beranak 9 bulan, ada beranak 8 bulan setengah, ada beranak awal lagi 7 bulan, dah nak tu baik, nak tengok minyak murah. Faham lagi? Macam-macam. Tu ada tua, ada muda dalam perut mak. Betul tak? Kemudian masuk ke alam dunia, umur bertambah. Daripada umur sehari, 7 hari dah hari ni, ibu nama, tani, belah mulut, cukup kepala. Faham? Daripada 7 hari dah 7 tahun dah, dah jauh 1 dah, anak muda dah ingat tarang dah. 7 tahun dah. Dah ada 7 tahun, 77 dah. Faham tak lagi? Pergi jalan ni molek, mulut saja bawa dengan gusi, gigi tak ingat bawa. Faham? 77 dah umur. Mati. Bila mati, umur tidak tambah. Mati umur 7 tahun, bangun umur 7 tahun. Tidak, mati umur 7, bangun jadi umur 1007. Apa? 1000 tahun dalam kubur. Ambo ada orang 1000 tahun ada. Orang yang mati zaman Jepun berapa? 80 tahun lepas. 80 tahun dah dalam kubur, betul tak? Orang yang mati bawah merah 100 tahun. Bawah merah 1926. Betul tak? Orang merah dah ingat tu kalau berang. 1926. Berapa bulan? 25
6 hari bulan Kuala Berang, 27 hari bulan Bukit Bayung, 28 hari bulan Bandar Kek So Tegelang habis. Betul tak? Mari Kuala Berang tu. Hidup lagi kita tak hidup pun lagi. Nah, tu kalau hak mati buah merah tu bermakna 100 tahun dah di alam barzah. Kerana dia tahun 20-an. Hak mati zaman Sultan Umar 200 tahun. Sultan Umar 1880. Hak mati zaman tu Portugis perang dengan Melaka, mana tentera Islam nak mati mempertahankan kota Melaka daripada serangan Portugis Kristian laknatullah. Betul tak? Alfonso dia Albuquerque Majesnoke. Faham? Nama mana? 680 tahun yang lepas menyerang Melaka. Betul tak? Kalau zaman Nabi kita mati 1500 tahun yang lepas. Kalau zaman Nabi Isa mati 2500 tahun dah. Kalau zaman Nabi Musa 6000 tahun yang lepas dia alam barzah. Nah, kalau zaman Nabi Syih, Nabi Lut, Nabi Adam tak tahu berapa puluh ribu tahun. Nah, walaupun dia mati umur setahun, 1000 tahun di alam kubur, bangun tak jadi 1001, bangun 100 tahun saja ikut hari mati. Kerana dalam kubur umur tidak bertambah. Dalil Nabi kata yub'asu kullu 'abdin yaumal qiyamah ala ma mata alaih atau kama qala, setiap manusia akan dibangun berdiri pada padang mahsyar hari kiamat nanti. Kembung. Cak kembung ni tau. Mana? Ayah kampung